Hari Ashura ialah 10 Muharram setiap tahun. Ketika hari Ashura datang, ada dua sunnah Nabi yang sangat besar, iaitu berpuasa sunat pada hari Ashura tersebut. Ganjarannya ialah diampunkan setahun seluruh dosa kecil yang telah lalu. Yang kedua adalah siapa yang menggembirakan ahli keluarganya pada hari 10 Ashura, dia sedia makanan yang istimewa untuk ahli keluarga dia, isteri dan anak-anak dia, Allah akan menyenangkan, memudahkan, memurahkan, meluaskan rezeki dia sepanjang tahun itu. Macam pelik lah tuan-tuan kan. Sebab apa saya kata jadi macam pelik? Sebab kebaikan yang kita buat tu untuk ahli keluarga kita sendiri. Allah tak dapat apa-apa pun. Nabi nak bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Taala nakkan semua hamba-Nya masuk ke dalam syurga dan mendapat redha Allah.